Ikut ke? Entah. Handsome Jeb. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama kita tak berjumpa di Rojak Rides, Rojak Session. Hari ni kita nak borak sikit pasal si Okay, jom. Okay, hari ni aku tak ada cerita, aku saja nak lepak. Jom masuk. Kita cuba tengok. Cantik pun boleh. Handsome, siut. This lighting is nice. Ni kau nak kuatkan sikit je. Okay, sekarang ni Jeb tak ada mic. Aku cakap seorang. Aku tak cerita. Jangan lupa solat. Okay, kawan-kawan. Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi ride kejap. Jom kita ride kejap lah. Jom. Hahaha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Ayat sama bila kita intro. Alright. Ada kot. Okay kot. Hentam je lah. Kita belasah je lah labu, okay? Mari kita jalan-jalan. Mari kita test mikrofon ni. Dan juga kita test kamera punya setting ni. Tak habis macam start balik, babe. Aku nak cerita. Sekarang ni aku rasa aku nak pakai Harley balik lah. Sportster ke, Harley yang kecil-kecil lah. Tak pun Triumph ke, yang macam kafe-kafe ni sikit. Bawa relax-relax, tak payah laju. Macam bawa skuter ni, relax. Berhati-hati jalan raya. Betul tak? Aku rasa begitulah. Video sikit. Sama jap. Menarik. Okay, sekarang ni last one. Tadi tersilap masa kita press tadi, kita tak tahu apa paper kat dalam ni. Dia sudah melekat dekat dalam tu. Alhamdulillah nasib baik dia tak melekat kuat sangat, boleh cabut slow-slow. Sebab sekarang ni kita ada banyak free time. Jadinya kita nak start balik memvlogging. Cerita-cerita dia tinggi. Cerita-cerita, babe. Aku rasa mesti berkecai ni sebenarnya kan. Entahlah. Tapi tak apa, kita cuba je lah kan. Tak apa. Tak apa. Semalam aku challenge Najib dengan Mus, aku sampai dulu. Dan aku dah cakap aku dah paling lambat. Najib cakap mungkin dia lambat. Aku rasa aku yang lambat. Sliding, babe. Very scary. Parking sebelah Najib. Style. Bam, kita dah sampai. Dah balik daripada ride. Sekarang ni tak ada apa benda nak buat. Aku ada cerita. Tadi wife aku cerita. Tapi kita cerita perlahan-lahan sikit. Kita relax chill. Wife aku kata sekarang ikan di laut, ikan jantan kat laut pun dah jadi ikan betina. Dia macam bertukar. Aku tak tahu, aku tak check. Tapi inilah cerita untuk hari ni. Cerita sampingan, cerita random. Sekarang ni kan rancangan channel ni, channel rojak lah basically. Memang rojak habis. Rojak rides ke, rojak music ke, rojak lukis ke, borak lukis ke, review movie ke. So basically dia memang rojak. Okay, sekarang ni nak buat branding. Tapi sebelum tu, aku nak masukkan paper dalam ni. Paper A4 je. Masuk paper ni. So hopefully dia tak melekat lah nanti. Kalau tidak dia melekat tadi. Lepas ni hopefully tak melekat. Okay, sekarang ni nak tahu branding kita orang, Chrome Studio. Dia nampak kan? Okay, ini mengikut Raja Azri, dia telah bagi mandat kat kita orang kan. Kalau design, kita orang mesti ada identity sikit. Kalau macam setengah-setengah company dia tak suka logo dia tengah-tengah, atas ni, kiri ni. Sama tak kita macam company-company yang besar tu, dia ada rules dia kat mana nak tak logo. Macam Chrome Studio, kami akan letak dekat belah kiri bawah. So kat sini ialah original Chrome Studio. Kalau orang lain nampak tengah-tengah tu, maknanya bukan original lah. So tak bagi dia lari. So kita naikkan sikit. Dia line sama. Saya dah letak ni. Kita tahu cover ni tak bagi dia panas. Jadi kena cepat sikit. Sebab ini DTF. DTF senang nak tarik. Kalau stiker dia makan dekat. Alamak, handsome gila. Okay, ni finishing product. Bag ni bag untuk travel punya bag. So aku check kat rumah tu ada ni. Terlebih lah, minta maaf lah pada isteri saya. Saya tak ambil benda ni, nak test. Nanti I ganti balik lah. Depan dia, ni belakang dia. Kalau macam aku, kalau pergi Chrome Studio, aku selalu simpan barang. Macam pisau, benda-benda ni. Mouse. Tu. Dekat dia. Masuk dalam bag. Settle. Tu ada kisah dia hari ni. Lepas tu kita sekarang ni ada buat sedikit merchandise. Ni aku punya t-shirt. Ni sebenarnya aku punya wallpaper aku jumpa dekat dalam internet tahun 2010 aku rasa. Aku suka logo ni sebab masa ni rambut aku macam ni, macam tu kan. Serigit siut macam ni.
Macam itulah dia. Dan itulah kot. Ada apa-apa soalan? Sila tanya di bawah. Lepas tu kat sini kita ada kafe, Ode to the Bean. Dia ada macam-macam air. Salah satu pada air ialah air ni. Aku panggil dia air warna biru. Tapi apa nama entah? Tak tahu nama dia apa, but air warna biru. It's nice. Kalau haus macam panas macam sekarang ni, ni ada air yang sesuai kat sini. Okay. And scene. Ground Studio.